Halo guys, kembali lagi ke vlog trip seterusnya. Kita akan ke Chengdu, China. So, for those yang tengok video ni dekat YouTube, and this is the first ever YouTube video. The reason behind this is sebab maybe aku boleh jadikan video sebagai satu tempat untuk aku simpan segala memori-memori video vlog kita orang. Selain daripada tu, mungkin aku rasa nak guide orang-orang yang tengok video ni, which is maybe one day nak pergi tempat yang sama aku pergi, macam mana aku juga access to orang lain punya video untuk cari information before kita proceed with the DIY travel. So previously kita dah pergi Japan and recently kita pergi Aceh. For that too aku tak buat YouTube video. This Chengdu, China is the first ever YouTube video yang aku akan buat, insyaAllah. So kalau kau tengok video ni dekat YouTube, so meaning that aku successfully publish this video in YouTube. So basically hari ni 17 Januari 2026 pukul 10 malam, and kita orang punya flight esok dari Singapore, Changi, pukul 8 pagi. So the plan as of now, kita akan berangkat pukul 3 pagi estimate. Nanti akan ada driver yang pick up kita daripada rumah straight away to Changi Airport. So kita lepak-lepak sana pukul 8. Kita akan fly ke Guangzhou. Perjalanan maybe akan ambil masa dalam 4 jam lebih. Estimate sampai Guangzhou dalam tengah hari macam tu. So kita akan transit kat Guangzhou selama 28 jam, which is 1 hari lebih lah. On the next day, on 19, baru flight kita ke Chengdu. Perjalanan dari Guangzhou ke Chengdu cuma ambil masa dalam 2 jam. So tonton sampai habis. Aku akan buat part by part. Vlog kita kali ni akan mengambil masa dalam 12 hingga 13 hari. So stay tune guys. Sekarang jam pukul 2.30 lebih kurang. Kita orang dah lepak kat lobi dah. Sementara tunggu untuk driver sampai. So before that, alas perut dulu. Should be kita punya driver sampai pukul 3 lah. So kita orang turun awal, standby kat sini lepak-lepak dulu. So then nanti akan straight forward terus pergi ke Changi. So nanti kita jumpa dekat Changi. Sekarang pukul 4 pagi, kita orang baru je sampai kat Changi Airport. Sekarang pun dah pukul 6 dan sekarang terus standby dekat gate untuk flight kita ke Guangzhou. So based on estimation, flight akan boarding pukul 7. Even though depart pukul 8. So sekarang kita tunggu je lah kat gate untuk boarding. Flight pagi ni basically barai gila tu. Kau bayangkan semalam daripada subuh tak tidur, sampailah ke subuh ni tak tidur. Lepas tu nak menempuh pukul 8, ini masuk flight. Memang gone je. Untuk 4 jam ni memang gone. Tahu-tahu dah sampai. Perut pun berbulu.
So guys, basically kita orang dah naik flight China Southern Airlines. Quite interesting juga flight ni. Room dia sangat luas, compartment dia pun best, boleh letak air. Dan kita orang pun ada dapat selimut. Aku tunggu bantal dia ni, tapi macam tak ada bagi pula bantal. Kita tengok lah kejap lagi kalau dapat bantal. So far not bad. Kaki pun selesa. Legroom dia sangat luas lah. So dia pun ada USB port juga kat sini. Kita tunggu flight departure pukul 8. Then maybe during the flight aku akan tidur. Aku dapat tak tidur daripada tadi ni. Nanti kita review bila dia hantar makanan pula. First thing kita ada kuah. Kuah dia bagi tu kuah petik. No. Wait. This one is not petik. Warna nas, dragon fruit. Lepas tu dia ada bagi kita smoked salmon yang boleh dimakan dengan mayonis. This one bukannya sama belacan, okay? This one mayonis yang makan dengan. Lepas tu dia bagi kita yogurt, roti. Dua benda ni tak tahu benda, baca pun tak faham. Dengan butter. Okay, untuk the main course adalah beef rendang dengan nasi kuning berserta mix veggie. Sekejap, bagi aku buka. Wah, ini sarapan pagi yang sangat berat. Okay, lepas tu kita ada air. Air oren ni sedap. Dia masam, dia pahit tapi dia tak manis. Sekarang pun dah pukul 9.16. Kalau ikutkan schedule, dalam sejam lagi kita akan mendarat. Kita akan mendarat dekat Guangzhou. Oh, tapi the bad things yang aku dapat tahu pagi ni, since kita orang punya flight transit lebih daripada 12 jam, so aku tak boleh keep the luggage straight away to the next flight. Tapi aku kena bawa keluar the luggage lah. Ni satu bad news lah, sebab actually agak leceh sikit untuk aku nak bawa keluar, tapi we have no choice. So nanti once sampai, aku kena settlekan immigration, then pick up the luggage, maybe go to the X-ray, then baru keluar untuk pergi ke hotel yang kita duduk kat Guangzhou lah, before kita pergi sesuatu tempat yang mungkin akan menarik, tapi aku tak sure boleh share ke tak. Kita tengok pada keadaan nanti. So okay guys, kita dah sampai dekat Guangzhou Baiyun Airport. Tadi kena tahan sikit sebab ada bawa ready to eat punya food. So dia minta kita unpack bag tu untuk dia check. Luckily tak ada apa isu sebab dia tanya beef ke chicken. So kita orang cakap chicken. Dia kata oh chicken okay. So untuk korang yang nak pergi travel, aku suggest kalau boleh jangan bawa beef lah. So just chicken should be okay lah. Then now sekarang kita nak pergi ke free transit bus untuk pergi ke kita punya hotel yang kita dah book lah. So ni sekarang benda yang kita tengah cari. So sekarang suasana dekat Guangzhou Airport macam ni lah. Quite nice juga, tapi bangunan dia macam lama sikit lah. Dia macam KLIA juga bangunan dia. Tapi bersih lah, bersih dan besar. Toilet pun bersih. Toilet pun bersih. Member dah experience pergi toilet tadi sampai. Aku tak sanggup lagi lah. Walaupun perut rasa nak terberak lah. So okay, bagi aku cari bas dulu dan nanti kita jumpa semula.
Struggle gila siut nak cari satu bus. Macam sama-sama dia cakap naik dekat atas, customer service satu lagi. Then aku tanya, sampai sana borak macam itik dengan ayam. Ujung-ujung dia bagi kertas, nombor plate, dan dia bagi tahu estimate pukul berapa free shuttle bus tu akan datang. Tapi waktu kita borak tu, dia tak cakap pun tu bus ke, minivan ke, kereta ke. At the end rupanya yang datang adalah minivan. So minivan dia something macam ni lah. Yang tu kalau kau nampak, yang dekat sana tu. So tu lah minivan dia. Yep. Check in pukul apa? Jam kedua. Kita sampai tepat pukul 2. Macam ni ada orang communicate. Dia Google Translate. Tadi orang to make an appointment for you. Kau berapa habis? We leave for an hour at a full 1 jam sebelum. Kita call apa? 4. Flight kita pukul 4. So settle lah check in. So sekarang aku tunjukkan bilik hotel dia macam mana. Let's go. So dekat sini ada toilet. And macam biasa lah. Macam biasa, jamban tak ada bidet. And then sini dia punya shower. And then toilet dia pun transparent. Apa sangat. So basically ni dia punya sinki. Dia ada bagi towel, hair dryer. And then selain daripada tu, actually agak besar juga. Berapa harga ni? 100.5 je guys kat sini. So bilik dia agak besar jugalah untuk 100.5. So aku rasa worth the price lah. And then ini dia punya view. So basically view dia cuma kita nampak solar panel atas bangunan je. Tapi it's okay, tak penting pun. Tapi the best part untuk hotel ni sebab dia ada free shuttle bus yang macam aku cakap tadi lah, yang kelang kabut duk kita cari tu. And then dia pun dekat dengan metro station untuk dekat Guangzhou. So aku rasa still okay. So now sekarang kita orang nak rehat kejap, siap-siap. Dan kejap lagi kita keluar untuk cari sesuatu. Tadi lepas dah settle check in, kita orang balik bilik, rehat-rehat, semayang kejap, makan, sempatlah makan Maggi. Tak lama lepas tu, dalam setengah jam, kita orang mau keluar balik. Keluar untuk jalan-jalan dekat area Guangzhou ni. And then sekarang kita orang jumpa satu kedai Muslim dekat area Guangzhou ni. Nama kedai dia Shanjiang Lao Zu Noodles, dekat dengan Bayun Leather Market. And then nanti kejap lagi lepas makan, kita orang akan straight away naik train untuk pergi ke Wanggou. Aku tak sure sebutan dia macam mana. Tapi dia outlet lah. Makanan pertama kita dah sampai. Ini kata silap aku kambing. So harga dalam 20 yuan kot. Aku tak tanya, aku main order. Tapi aku rasa dalam 20 yuan lah. Actually kan, waktu aku sampai ni, aku duduk nak makan kat sini, aku tanya dengan diorang, kenapa logo kat atas ni tutup? Logo, maksudnya perkataan halal ni. Sebab aku macam was-was lah, kenapa tiba-tiba dah kedai ni tak halal ke? Tapi lepas dia bagi tahu, dia cakap government China tak bagi dia permit kalau dia mention perkataan halal dekat kedai dia. So that's why dia tutup. Bila dia cakap macam tu, aku macam okay lah, aku percaya sebab dari perwatakan dia pun memang nampak dia seorang Muslim. So hopefully memang makanannya halal lah. Yup, ini the next dishes, which is mushroom dengan beef rice. Ada satu lagi menu, which is kita orang order skewer. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try rasa daging ni.
Sedap weh. Sedap. Daging ni macam black pepper sikit. Ni sedap. Not bad. Kita sampai China. 20 yuan bersamaan dengan RM10 kita. Kan? 12. RM12. Oh sorry. 20 yuan lebih kurang macam RM12. RM12 nasi kambing okey lah bagi aku. Tak adalah overpriced sangat. Sampai China dah pandai makan chopstick makan nasi. Now kita punya skewer dah dapat. So skewer ni harga dia satu batang 6 yuan. Jom kita cuba punya skewer. Sedap gila tu. Lembut. Kambing lah saya rasa. Tadi tulis lamb ke Tak tahu, beef? tak perasan. Asal macam dia tulis beef skewer. Tapi sedap lah. Tak sama rasa macam sate Malaysia. Ada juga tercucuk je mata bini. Sorry. Sedap gila. Dia punya lemak tu. Lemak dia besar. Korang kalau datang sini kena try. Should give a try. Memang sedap gila. Sedap murah. Worth for money. Nasi ni banyak agak ni, tak terhabis ni. Guys, I'm so sorry guys. Kita orang lepas makan tadi, kita orang terus pergi ke Wanggu Outlet. Tapi disebabkan keadaan kat Wanggu Outlet tu terlalu crowded sangat, so nak buat vlog tu agak struggling sikit lah. Satu lagi, aku rasa kat China kelang kabut betul. Kat mana dia nak turun penumpang dia turunkan. So benda-benda macam tu adalah salah satu punca kenapa aku tak ada footage waktu kita pergi Wanggu tadi lah. Wanggau. It's not Wanggu but it's Wanggau. Tapi basically Wanggau tu lebih kurang macam JPO, GPO je lah. Cuma dia ber-aircon. Sekarang actually kita orang tadi plan daripada Wanggau nak balik naik Didi. Tapi harga dia agak mahal sikit lah, dalam 50 something yuan. And then kita orang decide untuk try dia punya train lah. So tadi kita orang dah naik train. Naik daripada satu line, which is sebanyak 14 stop. Lepas tu exchange pergi kepada line lain, kepada dua line. And then now kita orang dah keluar daripada metro station. And sekarang jalan kaki lebih kurang dalam 15 minit untuk pergi ke hotel. So basically aku boleh consider it's a wrap untuk hari ni punya transit dekat Guangzhou. So besok kita akan memulakan perjalanan kita ke Chengdu. Flight kita jam lebih kurang 4 petang lah. Barai. Hari ni barai gila. So kita jumpa esok guys. Let's go. Good morning untuk hari yang kedua. Sekarang pukul 7, baru lepas subuh. Basically pagi ni kita orang lepak-lepak baring dalam bilik ni dulu. Nanti pukul 8 nak turun breakfast. Kita tunggu perjalanan untuk hari ni. Tapi tak berapa banyak sangat aktiviti sebab 2 hari ni basically cuma transit dari satu tempat ke satu tempat je. Nanti akan more interesting bila kita dah ada dekat Bangda Chengdu. So
So kita orang dah turun nak pergi breakfast. Sekarang pukul 7.50. Let's go. Ini memang taklah makan. Ni apa? Dim sum ke? Tak tahu. Pau. I don't know. Sayur. Macam nasi goreng with ham. Ham. Cannot lah. Enak eh. Cannot eat. So macam banyak je yang tak boleh makan ni. Susu dia lah. Makan Coco Crunch je lah. Dengan roti. Oh, creamer. Comel. Bagus ni kalau ada buat travel. Ni apa, aiskrim ke? Oh tak ada, rosak. Aiskrim rosak. Berapa? Dua dulu. Letakkan dalam kocek boleh? Dia tak ada kocek. So, apa yang kita boleh makan hari ni? Buah, telur dengan roti. Adalah, cereal boleh makan. Dengan cereal lah. Tapi ya, apa boleh buat? Pergi tempat yang bukan 100% Muslim friendly. Memang macam ni je lah yang kita boleh buat. Sedap ke buah dia? Manis. Sikit tak? Awak boleh makan ni lah. Roti plantain dengan gula. Alah. Macam saya buat kat Mexico. Kenapa saya ambil cake? Ni saya tak minat lah strawberry ni. Sama. Sedap. Okay lah, not bad. Kalau ikut plan asal, sebenarnya hari ni nak breakfast awal. Breakfast lepas subuh. Tak ada lepas subuh, dalam pukul 6 lebih juga lah. Sebab breakfast ni pun buka pukul 7. And then kita orang nak keluar pergi jalan-jalan kat Guangzhou lagi. Sebab flight pun pukul 4 kan. Tapi sebab semalam dah penat, so hari ni decide macam tak apa lah. Rasa macam semalam dah cukup cover kot, walaupun tak ada footage untuk share kat korang. So hari ni basically just lepak-lepak santai-santai je kat hotel. Nanti tengah hari baru kita gerak pergi airport. So tak ada lah. Untuk the next day nanti, maksudnya untuk yang hari ni nanti, so tak ada lah macam penat sangat sebab kita dah struggle untuk siang kan. So siang dah relax. So that's the plan lah. So nanti mungkin malam ni kita akan sampai Chengdu. Malam nanti mungkin kita akan keluar sekejap, idea untuk cari makan dengan cari beras. Sebab aku berdua ada bawa rice cooker, mini rice cooker. Sebab kita orang ada bawa RTE food yang kita masak sendiri dan kita retort. Masak nasi untuk makan dengan makanan retort yang kita orang masak tu. Ya. Tapi tak tahu lah dekat Ziling senang ke tak untuk cari beras. Nanti kita discover. Kita makan ni dulu. Jadi kita jumpa untuk perjalanan kita ke airport untuk tengah hari.